Suhaila binti Muhammad Nur, bekerja di bahagian cukai dalam negeri. Saya nak bertanya satu soalan yang sebenarnya ditanyakan oleh sahabat saya yang sama-sama belajar di Universiti Teknologi Petronas dulu. Dan dia sedang menyaksikan secara live sekarang ni. Azri Sazwan, I know you're watching. Okay, dia tanya tentang penyakit Ain. Dia minta penjelasan daripada Datuk, apa itu penyakit Ain dan cara untuk mengelakkan penyakit Ain dalam zaman social media ini. Terima kasih. Okey, kalau saya nak tanya cerita penyakit Ain ni panjang. Tapi saya kena ringkaskan pasal banyak soalan. Boleh tengok mungkin ada jawapan saya tentang Ain, tentang yang lain. Ain ini adalah satu penyakit. Ain nak kata penyakit. Nak terjemah Melayu ni tak ada, tapi English kata evil eye. Sini semua cakap orang putih kan, jadi saya okey. Dia ni dalam alam ni dia ada things, benda-benda yang kadang-kadang tidak melalui kepahaman biasa yang kita tak tahu, tapi dia berlaku. Okey, saya buat contoh lah. Dulu saya buat selentesan saya buat contoh ni mudah. Sekarang ni saya bercakap di sini, dia kawan Puan Suhaila yang di tempat lain tu sedang boleh menyaksikan. Hal ini tak berlaku pada 200 tahun lepas, 100 tahun lepas. Kalau zaman Firaun pun terkejut. Kalau ada orang ahli sihir pun tak mempunyai pencapaian seperti itu, dapat tengok lebih. Tapi macam mana orang boleh saksikan? Bukan kerana sihir, tapi kerana manusia akhirnya tahu banyak benda dalam alam ni, soal gelombang, wave, bagaimana boleh digunakan untuk menggerakkan banyak perkara yang mungkin sebagainya it was hidden, dulu tak nampak, tapi sekarang orang tahu. Saya boleh telefon kawan kita di Mekah, tanya habaq. Dulu tak boleh, ahli sihir Firaun pun tak boleh buat. Nampak? Tapi sekarang ni tak ada orang kata hebat sihir hang no. Tak ada. Everybody can do it. Dan ke depan lagi mungkin kita tak tahu. Mungkin hologram manusia tiba-tiba boleh nampak muncul depan kita. So, kita ada baca cerita tentang orang yang diberikan ilmu di zaman Sulaiman yang boleh dapat datangkan balik benda qabla an yartaddu ilaika tarfuk, sebelum matamu berkelip. Kan? Okey. Tak apa, saya nak faham supaya jangan jadi terkejut sangat. Ain adalah satu bab yang mana kata Al-Imam Ibn Qayyim sukar untuk dijelaskan, tetapi ia berlaku. Ain ni macam ni. Apabila berlaku satu kekaguman kepada satu hal oleh seseorang atau satu pihak, manusia mungkin juga jin, kepada satu pihak yang dikagumi itu akan menimpa masalah atau akan ditimpa masalah. Kata kita ni cantik sangat. Ada orang tertentu kagum dengan cantik kita, sehingga tiba-tiba kita jatuh sakit. Boleh berlaku? Boleh berlaku. Satu orang tu sihat sangat, tiba-tiba ada satu orang tu dia kagum sangat dengan sihat tu. Boleh tak dia boleh jatuh sakit? Boleh berlaku. Sebab tu orang tua-tua dulu kata kalau tengok budak-budak sihat, kata anak hang gemuk elok ni, kata alhamdulillah, dia kata. Dia nak mengelakkan ain tu. Nabi kata, "Lau kana syai'u sabiqal qadar la sabaqahu al-ain." Jika sesuatu itu dapat merentasi qadar, dapat memotong qadar, nescaya ain dapat berlaku. Tapi ain tak potonglah, tapi menunjukkan powerfulnya ain. Innal aina la tudkhilur rujula ila qabrihi. Ain memasukkan seseorang dalam kubur. Kadang-kadang orang tu jatuh sakit, kita tak tahu sebab apa. Macam dalam kisah sahabat Sahal bin Hunayf. Dia mandi-mandi, tiba ada orang yang tengok, dia tak nak darah pun tak putih macam ni. Dia jatuh sakit.
Nabi kata, alama yaqtulu ahadukum akhahu. Mengapa seorang membunuh saudaranya? Kata Nabi. Kemudian panjang hadis tu Nabi mengajar dia bagaimana kawan yang mana dia kagum tu, dia kena curah air dia, dia pakai mandi dia, siram kepada orang yang terkena tu. Patutnya kawan tu bagi kat dia, dia pula bagi kawan tu. Something is not easily understood. Tapi dia berlaku. Tapi kalau kita nak faham seakan-akan dalam dunia ni Allah ni jadikan alam ini mempunyai kecemburuan dia. Apabila kita terlalu mengkagumi sesuatu tanpa mengaitkan dengan nama Allah, dia cemburu. Dia menyebabkan timpanya masalah. Tapi bukan semua orang. Ada orang, kita mungkin bila kita terkata, tapi kita kaitkan dengan Allah, kita ingat. Sebab itu, orang Arab, kalau dulu kalau Badawi ke apa kan, kita tengok kambing dia, kompon besar-besar, dia faham bahasa kita. Dia main, qul tabarakallah, kata tabarakallah. Nabi suruh kita kata bila Nabi suruh an yubarikahu, kamu berkatkan tempat tu. Minta berkat. Sebab tu rumah-rumah orang Arab, rumah-rumah sebagian kereta dia tulis hadza min fadlil rabbi, ini daripada kurniaan Tuhanku. So bila kita Allah bagi kat dia sihat, dia habis. Tapi apabila dia kagum dan dia pisahkan daripada dikaitkan dengan pencipta yang sebenar, ada orang boleh menyebabkan hal itu berlaku musibah. Dan mungkin dalam bahasa bangsa Melayu dulu ada cerita sang kelembai, pantang tegur jahanam. Dan ada orang yang memang pantang dia tegur, family kita juga, bapak kita ke siapa, kalau kita cerita yang bagus-bagus, kita cerita kat dia, cerita tu tak jadi. Kita kata ni, mereka kata saya naik pangkat, cerita kat dia tak naik. Dia ada elemen tu. Sebab tu sebahagian orang, bila dia sakit, tak tahu sakit apa. Mungkin dia kena ain. Itu termasuk di dalam apa yang disebut dalam Al-Falaq tu, min syarri hasidin idza hasad. Kita minta jauh daripada yang penghasad apabila dia hasad. Sebab itu disunatkan kita baca pada waktu petang dan pagi 3 kali. Orang yang dapat anak, orang kadang-kadang manusia ni ditimpa sesuatu, tiba-tiba tak nampak mata dia. Kan? Mungkin terutama orang yang ada kelebihan pada orang lain lah. Kan? Yang besya-besya mungkin tak ada apalah. Tapi mungkin yang ni sikit orang kagum. Untuk elakkan itu, maka manusia sebab tu disuruh baca Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Jangan terlalu menunjuk benda-benda yang tidak sepatutnya. Jangan semua cerita benda-benda. Kadang-kadang orang kita cerita kat dia, kita kadang-kadang berlaku ni kerana penceritaan kita tu sendiri kita tak kait dengan Allah Ta'ala. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi. Supaya feeling tu bila datang, dia dah kait dengan Allah. Dan dia berkata, ya, Nabi Ta'ala ma yaqtulu ahadukum akhahu. Kenapa seorang telah membunuh saudara? Artinya boleh membunuh orang. Sehingga sakit Sahl bin Hunayf kerana disebabkan kerana kekaguman itu. Dulu orang tua dulu kata kadang-kadang basuh tangan, akan jurih balik. Sebab itu sebahagian daripada cara mengubati ain dan benda. Kalau tak tahu, tidak ada nas, tapi berdasarkan pengalaman orang yang berubat. Kalau kita tak tahu apa sebab orang ni mungkin kena ain, dia baca qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali di dalam air dan dia mandikan. Kerana konsep mandi tu ada dalam hadis, cuma dia tak tahu siapa, dia baca ayat tu dan dia mandikan bagi orang yang dikatakan kena ain. Kadang-kadang kena ada harta, kereta elok-elok untuk 7 kereta punya smart, boom, accident. Dia boleh berlaku? Boleh berlaku. Ini kata Ibn Qayyim, sukar dipahami. Tapi
Nabi kata innal aina haqqun. Sesungguhnya ain itu benar.